Johor Darul Ta'zim, JDT, lakar sejarah dengan kemenangan menentang kelab dari China dalam AFC Champions League Elite. Ia adalah kemenangan pertama JDT dalam ACL Elite menentang kelab China dalam situasi luar negara. Keputusan ini menunjukkan bahawa pasukan dari Malaysia mampu bersaing serta menewaskan kelab dari liga yang lebih besar seterusnya meningkatkan reputasi bola sepak tempatan ke luar negara. Momen ini menjadi bukti bahawa JDT tidak sekadar berkuasa dalam negara tetapi mulai mencipta nama di pentas Asia yang lebih tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kemenangan JDT menentang Chengdu Rongcheng bukan sahaja sebuah terjemahan kepada malam yang hebat di padang, tetapi juga satu simbol perubahan sehingga bahawa pasukan Malaysia, jika bersedia dan difokuskan, JDT boleh mencipta kejutan di pentas Asia bagi tahun 2025-2026. Ia juga memberi harapan bahawa era baru bola sepak Malaysia semakin dekat dengan wakil-wakil yang mampu berdiri teguh dalam kompetisi tertinggi benua.